Assalamualaikum. Hari ini tim Amani Travel akan membuat kunjungan lawatan ke tapak perkemahan Mina sebagai satu persediaan sebelum para jemaah akan masuk ke Mina nanti, insya-Allah. Tengok orang semua JMC. Orang ni nak fan. Sekarang ni kami sudah pun sampai di kemah Arafah. Oh, enak. Ha? Tambahan. Dengan siapa? Awal sikit. Okey, kalau tengok kepada map ataupun plan ni, ini adalah pintu masuk dan kemudian kemah Amani di sebelah sini. Di sebelah belakang ni bercampur dan bergabung dengan KRS. Kemudian sebelahnya ada lagi satu kemah. Ini tandas, kemudian ada dapur. Okey, kemudian jiran kita adalah Andalusia, Mahabatin dan Raiha di sebelah sana. Okey, sekarang kita cuba masuk ke dalam kawasan kemah. Anda boleh tengok apa saja yang ada disediakan dalam kemah ni. Okey, masya-Allah, tabarakallah. Di sini ada disediakan kursi sofa bed yang boleh dilipat, boleh digunakan untuk duduk bersandar, kemudian dalam masa yang sama boleh untuk kita tidur. Dan yang menariknya, kalau kita tengok di sini ada juga disediakan USB, mungkin untuk charge handphone ataupun apa ni, saya tak pasti, tapi nanti kita cuba godek-godek apa sebenarnya fungsi dua lubang tu. Masya Allah. Dan kalau kita tengok pula di sebelah atas ni ada disediakan aircon. Berapa horsepower ni? Banyak ni aircon dia. 1, 2, 3, 4, 5 hujung sana. Kemudian di sebelah sana pun ada lagi aircon. Masya Allah, kalau tanya saya sekarang ni lah, dengan kadar jumlah orang yang tak ramai dalam ni, mungkin masih lagi terasa sejuk. Boleh kata macam sejuk di rumah. Cuma nanti bila hari kejadiannya dengan bilangan jemaah yang ramai, mungkin kurang sikit lah rasa sejuk tu. Nah, cuma apa yang nak diberitahu di sini adalah fasiliti boleh dikatakan baik. Di sini kapet, okey, kemudian ada sofa bed tu dan airconnya lumayan sejuk. Cuma dalam kapasiti orang yang tak berapa ramai di dalam kemah ini sekarang. Okey, kalau tengok sini juga ada disediakan beberapa plug untuk kemudahan jemaah, charge handphone dan sebagainya. Di setiap tiang ni kalau saya perasan ada disediakan plug Nuzuli made in China. Jadi sekarang ni kami nak cari di mana kemah untuk jemaah-jemaah Amani. Ini hanya sampel saja untuk saya tunjukkan. Sekarang kita cari yang betul-betul Amani punya. Di kawasan ni harap-harap dia tak tambahlah kemah lagi kan. Ni kalau tak memang cun ni. Untuk jemaah hampakan tikar, berdoa pada hari Arafah. Masya Allah, sangat-sangat syahdu tuan-tuan dan puan. Okey, sekarang kita betul-betul dah sampai di kemah jemaah-jemaah Amani Travel. Boleh lihat di sini bagaimanakah keluasannya. Okey, ini adalah kemah-kemah yang akan menempatkan jemaah-jemaah Amani Travel pada tahun 2026 dengan kemudahan-kemudahan yang lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang harus sentiasa disyukuri oleh jemaah-jemaah haji pada tahun ini, dengan kemudahan-kemudahan yang semakin ditambah baik. Okey, kalau kita tengok aircon pun ada 1, 2, 3, 4, 5 sebelah sana, dan di sebelah sini pun 1, 2, 3, 4, 5, dan yang atas ni, yang panjang ni adalah blower. Jadi angin panas ataupun haba panas tu dia akan dikawal lah oleh sistem yang ada ini.
Okey, pemandangan luarnya macam mana? Keluar daripada kemah ni. Okey, sana nampak ada pintu pagar yang kecil. Mungkin nanti dibuka pada hari Arafah tu untuk jemaah keluar ke jalan besar tu. Kemudian di sebelah sini ada kemah PGH yang lain, dan lurus saja kita boleh nampak ada banyak kemah-kemah yang lain untuk PGH ataupun jemaah-jemaah haji yang lain. Jadi secara keseluruhannya, penempatan untuk Maktab 68, 69 ini semuanya menempatkan jemaah-jemaah haji daripada Malaysia, cuma digabungkan dengan adanya beberapa PGH yang lain. Okay, kalau saya tengok aircon yang disediakan dalam kemah Arafah ni, kapasitinya adalah 4 horsepower. Jadi agak besar jugalah dengan ada 10 di dalam satu kemah ni. Mudah-mudahan dapat menyejukkan hati jemaah yang sedang berwukuf di Arafah, insya-Allah. Okey, ini suasana di luar kemah untuk jemaah-jemaah Amani Travel. Jadi kemah yang besar ini semuanya jemaah-jemaah Amani. Kemudian kalau ikutkan mapnya, satu kemah yang di depan ini pun Amani juga yang berkongsi dengan KRS. Jadi jalan terus, di sini tempat aircon. Jadi di depannya macam ni ada kemah, saya tak pasti Andalusia ke apa tadi. Kemudian untuk ke tandas, ini kemah Amani. Untuk ke tandas, tandasnya ada di sebelah sini saja. Jadi tempat kita dekat juga dengan tandas. Okey, ini tandasnya. Okey, tandas lelaki, tandas perempuan di sini. Kemahnya di belakang sana. Okey, dari kemah sebelah sana tu nak pergi ke tandas dekat je. Jadi tandas sebelah sini, cuba kita masuk macam mana fasiliti tandas untuk tahun ini. Ini tandas perempuan. Kita masuk. Tempat uduk. Kemudian ini sebab tak kemas lagi, dia tak bersihkan ni. Ni tandasnya, tandas cangkung. Kemudian cuma cangkung. Ada bidet. Ni ada tandas duduk. Tandas duduk. Harapnya dia orang cuci lah ya sebelum haji ni. Jadi dapat uduknya. Tandas sebelah sana pun ada. Okay, ni tandasnya. Okay, di Arafah ni kalau jemaah yang mungkin pakai wheelchair nak ke tandas, dia ada sediakan laluan khas untuk yang pakai wheelchair. Cuma yang sini mungkin dia akan buat kot, sebab ni masih tinggi lagi kawasan ni. Dan untuk ke kemah Amani di sebelah sana. Okay, ni kemah Amani. Ibu-ibu, ayah-ayah semua sebaiknya nanti kalau di Arafah, di Mina, kena sediakan payung juga. Sebab sekarang ni baru pukul 10 pagi. Sekarang saya berada di kemah Arafah. Kami tim Amani Travel buat survey, tengok tempat kemah-kemah yang disediakan untuk jemaah-jemaah Amani Travel. Jadi suhunya sangat panas. Pastikan anda membuat persediaan sebaiknya. Selesai, alhamdulillah. Next, kita akan pergi ke kemah PMN. Sekarang untuk muasasah, sekarang PMN pula. Oh, itu tempat hearing. Okey, kita dah sampai di kemah PMN 112. Tempat lain pun ada tempat lain. Anak tak pasti tempat lain. Dia kat bawah ni katanya. Okey, kita dah sampai di kemah PMN 112. Jadi kita akan tengok lebih dekat bagaimanakah rupa dan bentuk suasana di kemah PMN ni. Jadi ini sedang dilakukan kerja-kerja persediaan, persiapan, dan sekarang ini sedang ada meeting bersama pihak tabung haji. Dikumpulkan semua PJH. Assalamualaikum. Semua orang tabung haji, semua PJH berkumpul di sini. Dia provide minum tengah-tengah panas ni. Okey, jadi ini adalah map untuk penempatan kemah-kemah PJH. Kalau tengok di sebelah sini, ini Amani, ada 300 packs. Kita berjiran dengan CS Holiday, Yaskin, Juara, Az-Zuha, Global. Masya-Allah, tabarakallah. Okay, untuk PMN di Arafah, bagi jemaah-jemaah Amani Travel, kita punya kemah di sini. Okay, sebelah Holidays, Juara, Yaskin. Kemah bulat-bulat ni, tu yang dah terkejut. Belum update tu.
Okey, ini adalah kemah PMN 112, masih kosong lagi. Okey, masih lagi belum diletakkan apa-apa kerusi. Jadi dari sini kita nak ke tandas, belok ke kanan. Tu tandasnya. Masih lagi tak dipasang bumbung, masih lagi dalam kerja-kerja pembinaannya untuk dipersiapkan bagi jemaah-jemaah haji Amani Travel. Daripada hujung sana kemah kita sampai di depan ni. Okey, sekarang kita berada di kemah PMN 112. Jadi kawasannya terletak di sini. Kalau tengok secara dekat itu pintu masuknya. Okey, pintu masuk. Okey, kemudian bas akan bawa jemaah. Yang di sebelah sana kawasan berbukit. Jadi tempat kita kemah Amani Travel di sini. Okey, sekarang tim Amani Travel sedang membuat tinjauan ke lokasi. Jadi saya akan tunjukkan terus kemah PMN di Arafah. Okey, 112. Jadi kita tengok sini masih lagi kosong. Okey, jadi kita tengok kawasan depan ni, di manakah terletaknya tandas untuk kegunaan jemaah-jemaah haji Amani Travel. Tengok kawasan depannya. Okey, kawasan depannya macam ni. Kawasan depannya macam ni. Tak tahu kemah siapa, PJH yang mana. Tapi tandasnya yang ini. Tandasnya masih lagi dalam proses pembikinan. Masih nampak tak berbumbung. Okey, di sini cuba kita tinjau sedikit tandasnya. Ini sedang dicuci-cuci. Okey, ini tandasnya. Tengok tu, stikernya pun tak cabut lagi. Ini tempat wuduk. Cuba tandasnya. Okey, duduk. Ini pun tandas duduk. Ini pun duduk. Ini pun duduk juga. Mana cangkung ni? Oh, semua duduk kah? Oh, semua duduk lah. Semua duduk. Ni tempat cuci tangan. Okey, sini pun ada lagi tandasnya. Tempat wuduknya. Kita jenguk sikit. Oh, semua mangkuk lah. Okey. Jadi keluar dari tandas, macam mana nak pergi ke kemah? Belok sini, ke sini. Kemah kita sebelah sana. Tu je. Ada pintu masuk sini. Ada pintu masuk sini. Ada berapa pintu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pintu. 8 termasuk yang ini. Okey. Sejuk, Masya Allah, Tabarakallah. Memang satu nikmat untuk jemaah-jemaah yang pergi haji bersama Amani Travel. Ambil tambah add-on PMN. Ini tak ada lagi buffet sebab sekarang ni dalam fasa disiapkan. Ada yang bumbung tu tak pasang lagi dan sebagainya. Nanti pada hari kejadian baru kita akan tengok macam mana meriahnya buffetnya. Kemudian adalah kita letak stiker Amani untuk memudahkan jemaah tahu di manakah kemah Amani Travel. Ingat haji, ingat umrah, ingat Amani Travel. Daftar dengan Abdul Nur Salam. Assalamualaikum. Amani Travel. Kita. Jadi di depan ni nanti dia letak kapet rumput hijau tu. Rumput hijau macam tu. InsyaAllah katanya lah Saya sebut je sebab apa yang disebutkan. Jadi itu macam rumput hijau tu di sini. Lepas tu nanti diorang akan letak macam bumbung bumbung ke atas ni. Dan ada letak kursi-kursi. Jemaah waktu petang-petang tu, hari Arafah tu, waktu wukuf, boleh healing kat sini sambil tengok bukit sana. Masya Allah, Tabarakallah. Okey, dah selesai kerja kunjungan kita, lawatan kita di Arafah PMN 112. Allah. Dua orang dia bersama di lapang lah. Okay,
Alhamdulillah selesai sudah lawatan kita ke Arafah. Jadi mudah-mudahan persediaannya dapat dibuat dengan sebaik mungkin, dan bagi jemaah semua, siapkan mental, siapkan fizikal. Mudah-mudahan kerja haji pada tahun ini dipermudahkan dan jemaah-jemaah semua mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Lepas selesai kerja, lawatan, aiskrim. Nasi kirim.